cas perkhidmatan turut meningkat dengan ketara. Rasionalisasi subsidi diesel dan juga petrol RON 95 yang bakal dilaksanakan pada sekitar Mei atau Jun 2025 yang akan datang pasti memburukkan lagi kos sara hidup rakyat, di mana semuanya serba-serbi meningkat secara luar biasa yang tidak pernah berlaku keadaan seumpama ini sepanjang Malaysia sejak 60 tahun lalu. Perhimpunan Aman pada 1.0 pada 26 Januari 2025 yang lalu bertempat di pekarangan Pasar Tani Taman Pasir Cyberjaya Sabah adalah mengenai isu kos sara hidup rakyat dan mendesak dikembalikan semula semua bentuk subsidi yang selama ini dinikmati oleh rakyat, terutamanya subsidi diesel, serta mencadangkan kerajaan untuk membatalkan harga rasionalisasi subsidi petrol RON 95. Susulan daripada Himpunan Aman 1.0, Wira Sutra sebelum ini telah membawa nota bantahan menzahirkan rasa duka cita rakyat apabila kos sara hidup terus meningkat, dan nota tersebut telah pun dihantar kepada kerajaan di Pejabat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan desaan agar kerajaan segera membetulkan keadaan kos sara hidup rakyat yang kini terjejas teruk. Nota tersebut turut mengingatkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar tidak menindas dan tidak membebankan rakyat, serta mengingatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terhadap janji-janji yang pernah dilapaskan dan dilaungkan semasa kempen di hari 15 lalu, seperti ungkapan jika hari ini menang, harga barang akan turun, dan nak buat macam mana, saya belum jadi PM. Namun hari ini sudah pun menang dan telah pun berjaya menjadi PM ke-10, tetapi amat luar biasa kerana harga barang keperluan rakyat dan cas-cas perkhidmatan terus meningkat serta amat bertentangan dengan janji-janji beliau sebelum ini. Perhimpunan Aman Rakyat Bangkit dikembalikan subsidi 2.0 pada 22 Februari 2025 lalu. Di dataran jam besar Sungai Petani Kedah mula mendesak kerajaan Madani kembalikan subsidi diesel dan membatalkan cadangan melaksanakan rasionalisasi subsidi petrol RON 95 demi menjamin kelangsungan hidup rakyat agar tidak terus tertekan dan menderita. Himpunan hari ini percaya bahawa pelan rangkai ekonomi yang didalangi oleh International Monetary Fund IMF, jika ianya benar, perhimpunan ini mendesak kerajaan Madani agar tidak dikuasai oleh IMF dan bertindak bebas daripada cengkaman pengaruh luar seperti yang dilakukan oleh kerajaan semasa krisis ekonomi tahun 1998. Cara untuk menambah pendapatan negara bukan dengan cara rasionalisasi berbagai subsidi termasuk diesel dan petrol dan lain-lain cas, tetapi dengan melaksanakan kembali cukai GST yang terbukti berkesan serta dapat menambahkan lagi pendapatan negara. Cukai GST dijamin tidak akan ada ketirisan pungutan cukai daripada kalangan-kalangan ahli perniagaan dan usaha-usaha besar. Perhimpunan Aman Rakyat Bangkit kembalikan subsidi 3.0 juga mencadangkan agar ditubuhkan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Rakyat yang melibatkan semua pihak termasuk parti yang memerintah, parti pembangkang dan lain-lain parti, NGO, tokoh-tokoh berserangan yang berwibawa serta profesional dalam bidang ekonomi maupun kewangan bagi tujuan sebagai pemantau dan mengemukakan cadangan-cadangan kepada kerajaan untuk menangani kos sara hidup agar ianya tidak berpanjangan. Maka Perhimpunan Aman Rakyat Bangkit 3.0 pada petang ini mendesak agar Parti Putra menjadi salah satu jurubicara rakyat dengan lantang dan terus mengadakan perhimpunan-perhimpunan seumpama ini sehingga keadaan rakyat bertambah baik dan kos sara hidup menurun seperti sebelum ini. Takbir! Takbir! Takbir!